Hai, Assalamualaikum. Okey, saya nak terangkan kepada anda promosi terbaru yang telah dilancarkan bulan hujung Januari 2026 sehingga kinilah. Selagi unit masih ada, so anda boleh apply untuk fasa 4C di Bandar Baru Setia Awan Perdana Setiawan Perak. So projek ni tanah dia Rizal Melayu freehold, pegangan bebas. Anda tak perlu risaulah kalau ada setengah orang yang sangat particular kan bab ni, nak rumah yang freehold saja, tak nak leasehold. So rumah ni freehold dan mesti berketurunan Melayu lah baru boleh apply. So banyak fasiliti yang telah siap dekat sini. Kalau anda boleh datang lawat site dekat sini, fasiliti-fasiliti yang ada ni semua anda dah boleh guna. Kita ada dewan badminton. Dalam dewan badminton ni ada sekali pink ball dan yang anda boleh main dalam ni. Dekat dalam clubhouse sebelah dia ada clubhouse. Clubhouse ada gym, indoor gym, ada swimming pool yang bersaiz Olimpik. Kita ada juga swimming pool untuk kanak-kanak dan ada taman tema air kanak-kanak yang semuanya dah pun beroperasi. Anda boleh datang bawa anak-anak untuk merasai sendiri keseronokan yang ada dalam Bandar Baru Setiawan ni. So kalau anda beli rumah dekat sini dah tak perlu dah setiap hujung minggu kalau anak-anak nak mandi kolam kan. Tak perlu nak cari tempat jauh-jauh, semuanya dah ada disediakan di sini. So maintenance fee jangan risau, sebab maintenance fee semuanya dah ditanggung oleh pemaju. Anda perlu bayar bulanan rumah anda dengan bank ataupun LPPSA sahaja. Tak ada maintenance fee yang anda kena tanggung setiap bulan. Namun kalau anda nak guna setiap fasiliti ni, anda hanya bayar per entry sahaja. So kalau anda dah memiliki sebuah rumah dekat sini, nanti anda boleh apply membership lah. Per entry membership RM5 sahaja. Kalau anda belum beli rumah dekat sini, anda juga boleh datang mandi dekat sini. Per entry untuk orang luar RM8. So taman rekreasi yang kita ada pun setiap petang anda boleh tengoklah penduduk-penduduk yang beriadah dekat sini sangat luas. Kita ada taman rekreasi, tempat berjoging, padang bola sepak, tempat bermain takraw, outdoor gym, semua ada. So sangat besarlah taman rekreasi yang ada dalam ni. Okey, untuk projek 4C, sekarang ni untuk fasa 4B rumah jenis teres, PPAM dan juga bukan kota PPAM semua dah habis. Dah tak ada unit, sold out dah semuanya untuk rumah jenis teres. So sekarang yang available fasa 4C. Yang tengah promosi sekarang fasa 4C, rumah jenis semi-D cluster. So semi-D cluster ni dia kembar 4, 2 depan, 2 belakang. Dia pintu dapur dia dekat tepi lah. Dia tak ada pintu belakang sebab dia gabung dengan rumah belakang kan, 2 depan 2 belakang. So keluasan dia daripada sini ke sini 20 kaki, tanah tepi 10 kaki. So total 30 kaki lebar. Panjang daripada sini sampai belakang 60 kaki. Jadi kalau anda tengok harga asal, ini harga selepas diskaun yang sebelum promosi. 224K. 224K ni harga selepas diskaun dah, tapi yang sebelum ni punyalah. Sekarang ni pemaju tambah lagi, diskaun tu lebih lagi. Jadi net price harga yang terkini hanya 204K sahaja. Dapat jimat lagi 20,000 daripada net price yang asal sebelum ni. So unit pun memang dah tak banyak. Memang kita nak habiskan unit. Ada dalam untuk sekarang ni ada dalam tak sampai 20 unit sahaja lagi. Namun kalau unit habis, anda boleh apply untuk masuk waiting list sebab sekiranya ada unit-unit yang tak lepas load, anda boleh gantilah. Okay, jangkaan siap insyaAllah tahun ni juga dalam third ataupun fourth quarter lah tahun 2026 sebab rumah pun memang dah lebih 60% siap. Jadi kalau kita tengok master plan dekat sini, ini keseluruhan master plan Bandar Baru Setia Awan Perdana di Setiawan Perak.
So, kejap lagi saya akan tunjukkan anda Google Map. Ini adalah clubhouse yang saya tunjuk dekat anda tadi kan. Dalam clubhouse tu ada kolam renang, taman tembak air kanak-kanak, ada gym. Ya, so sekarang ni fasa 4C yang promosi dekat sini. Dekat clubhouse ni fasa 1, 1A, 1C, 1D, fasa 2, fasa 3. Semua ni dah habis. Semua dah ada penduduk. Memang ramai sangat penduduk dekat sini petang-petang, memang meriah. Kalau anda nak tengok lawak site, saya sarankan anda datang waktu petang. So, suasananya sangat best lah dekat sini. Okey, kita ada juga perumahan Prima yang masih available rumah 2 tingkat. So, untuk fasa 4 dekat sini, yang fasa-fasa terakhir lah ni, fasa 4 adalah fasa terakhir. Fasa 4A kita dah buat serahan kunci tahun lepas. Fasa 4B sekarang dah habis. Rumah teres yang saya tunjuk tadi yang dah baru je sold out. InsyaAllah jangkaan dapat kunci dalam second quarter tahun ni, insyaAllah. Sebab rumah pun dah tinggal nak turap jalan saja. So, untuk fasa 4C yang sekarang ni kita tengah promosi rumah jenis semi-D cluster. InsyaAllah jangkaan siap pun dalam paling-paling lambat pun hujung tahun ni lah. Dan akhir nanti fasa 4D kita belum tahu lagi maklumat untuk fasa 4D sama ada rumah yang teres ke semi-D ke, belum tahu lagi lah. Okay, so jadi jom kita tengok. Saya nak tunjuk anda sebab ada orang yang belum pernah kenal lagi kan Bandar Baru Setiawan ni. Ada yang duduk berhampiran pun belum pernah datang lagi. So kalau anda boleh type dekat Google Map, anda search je Bandar Baru Setiawan Perdana Setiawan Perak. So dekat sini, so ini adalah roundabout utama Bandar Baru Setiawan. Sebab kita ada 2 jalan masuk. Okey, ni clubhouse lah. Sekejap Okey. Ini roundabout pertama yang kalau anda dari Manjung, dari Setiawan, air tawar, anda akan masuk ikut sini. Jalan masuk utama ni. So, dia punya clubhouse. Clubhouse dekat sini. Dekat roundabout utama ni ada clubhouse. So, sekarang ni kalau anda datang melawat site dekat sini, anda akan nampak pembinaan Pasaraya Billion 2 tingkat dekat sini. Lepas tu akan datang tahun ni insyaAllah kita akan start pembinaan untuk commercial area dekat sini. So, ada 21 unit yang menghadap jalan utama ni kita akan sewakan kepada big brand lah. Contohnya macam Secret Recipe, Zeus Coffee, Sandam Nasi Kandar dan banyak lagi big brand yang kita akan cuba bawa masuk untuk memenuhi barisan hadapan commercial area di sini. So dekat sini, area-area sini adalah tapak-tapak sekolah, klinik, balai polis, Majlis Perbandaran Manjung pun dah siap. Dah siap dah dekat sini. Okay, so jadi kalau kita zoom out, kalau anda boleh tengok, ini adalah keseluruhan Bandar Baru ni lah, termasuklah sampai belakang ni. Sampai belakang ni. Yang ini fasa 4A, fasa 4B, 4C dan 4D yang macam saya tunjuk tadi kan. So dekat sini, ini semua adalah Bandar Baru Setiawan Perdana. So ini roundabout pertama tadi, ini roundabout kedua yang kalau anda dari Ipoh, Seri Iskandar, Bota, so anda akan melalui jalan ni. Okay, kalau kita zoom out lagi, kita tengok. Kalau anda dari Bota sampai ke sini dalam 15 minit. Dan daripada Bandar Baru Setiawan, clubhouse ni ke Lambu Kanan 15 minit saja. So kalau anda dari Kampung Gajah kan, sangat berhampiran je. Dan kita tengok Seri Iskandar. Okay, kita tengok kalau dari Seri Iskandar
Kalau dulu Seri Iskandar ke Bandar Baru Setiawan ni agak jauh sebab perlu melalui jalan masuk yang asalnya ni. Tapi bila dah ada jalan masuk baru ni, daripada Seri Iskandar nak ke Bandar Baru Setiawan sebenarnya tak sampai 41 tak sampai 41 minit. Hari tu saya daripada pintu gerbang yang Seri Iskandar tu kan nak ke sini dalam 30 lebih, tak sampai 40 minit pun, ikut pada trafik lah. Okay, kalau dari dan yang berhampiran, kalau anda tak pastikan Bandar Baru Setiawan ni apa yang berhampiran dengan dia, ini yang agak jauh sikit Seri Iskandar. Okay, yang berhampiran dengan dia yang ada banyak kemudahan, sebab Bandar Baru Setiawan nanti pun akan ada kemudahan sendiri. Namun sementara nak tunggu pasaraya siap, nak tunggu kemudahan-kemudahan awam lain siap. Kalau anda nak pergi tengok wayang ke contohnya kan, anda nak pergi shopping dekat Seri Manjung, so anda boleh pergi Ion Manjung. Seri Manjung tak jauh pun, dalam setengah jam macam tu, 22 minit. So dalam Seri Manjung ni ada banyak lah Ion, ada Lotus, ada macam-macam lah kedai kemudahan yang anda perlukan, insyaAllah semua ada di Seri Manjung. Kita ada juga hospital pantai dekat sini. Lagi kalau anda suka bercuti nak ke Lumut kan, so daripada Bandar Baru Setiawan nak ke Lumut Perak dalam 31 minit, 25.6 kilo. Bergantung pada trafik lah. Macam ni pun ada trafik yang heavy trafik sikit kan dekat sini waktu petang ni. So kalau kita zoom out lagi daripada bandar ini, yang kecil ni kalau anda perasan, ini adalah Bandar Baru Setiawan lah. So dia, sebab kita tak boleh nak buat yang sangat berhampiran dengan Seri Manjung ataupun pekan-pekan sedia ada, sebab dia memang berkonsepkan bandar baru, pembinaan kawasan bandar yang akan dilengkapi pelbagai kemudahan, seperti mana Manjung, seperti mana Teluk Intan yang ada macam-macam kemudahan, dan seperti mana bandar-bandar yang lain, begitu jugalah Bandar Baru Setiawan yang akan dibina. Jadi cumanya tak semua lagi kemudahan yang siap. Jadi sementara tak semua kemudahan siap, harga rumah masih murah, peluanglah untuk anda beli rumah dengan harga yang sangat murah. Sebab bila unit, bila dah fasiliti sekeliling dah siap, susah dah kita nak dapat harga yang macam sekarang kan. So ini adalah kawasan-kawasan macam saya tunjuk tadilah. Kalau sebab ada yang belum nampak, Bandar Baru Setiawan ni adalah kawasan yang membangun ataupun tak kan. Dia memang dikelilingi tak jauh dengan kawasan-kawasan yang dah membangun, sementara kita nak tunggu keseluruhan pembinaan kemajuan Bandar Baru Setiawan ni siap. Sebab kalau kita nak beli bila semua dah siap, masa tu takut kelayakan pula tak berapa cukup. Kalau kelayakan okey pun, anda terpaksa menanggung bulanan yang agak tinggi lah sebab harga pun dah tinggi. Sebab kalau anda search market-market rumah yang berhampiran area Setiawan ni pun, dah tak dapat dah harga 200,000 untuk rumah teres landed. Semuanya harga dah 280,000 dan ke atas. Namun di sini dengan promosi sekarang, anda masih boleh dapat rumah semi di cluster yang ada tanah tepi 10 kaki dengan harga yang sangat murah, iaitu 204,000 sahaja. So ini ini bulatan utama Bandar Baru Setiawan. So kalau anda datang pada hari Isnin dan Jumaat, so kita ada pasar malam. Pasar malam hari Jumaat malam, pasar malam terpanjang dekat luar ni. Kalau anda datang hari Isnin, pasar malam dekat dalam ni, sebelah Dewan Badminton. Ini Dewan Badminton, ini Clubhouse. Maksud dia pasar malam kita akan buat dekat dalam ni untuk hari Isnin, hari Jumaat dekat luar ni, sepanjang luar ni. Okey. Okay, so ni kalau anda boleh tengok, ni rambak utama tadi kan. Rambak utama tadi yang pasar raya, yang pasar malam sepanjang jalan ni,
clubhouse dekat sini. Ini clubhouse ni Dewan Badminton. So ini Pasaraya Billion, shop lot. Ini kawasan shop lot yang saya tunjukkan kepada anda tadi. So tapak masjid utama dekat sini, sebelah taman rekreasi besar yang saya tunjuk dekat anda tadi kan. Sebelah dia ada dekat sini ada tapak masjid utama yang belum start bina lagi. Perlukan kelulusan. Kita sedang usahakan untuk kelulusan masjid ni. So doakan insya-Allah ya. Okay, ni rambak kedua yang boleh menembusi ke Bota Seri Iskandar. So fasa 4C dekat sini. Fasa 4B dah habis, baru je sold out. Fasa 4A pun dah siap. Tahun lepas kita dah buat serahan kunci. So fasa 4C lah promosi sekarang. Kalau anda boleh tengok balai polis, balai bomba semua tapak-tapaknya dekat sini. Pembinaan akan datang lah sebab ini adalah projek pembinaan bandar baru kan. Klinik kesihatan, tapak klinik kesihatan. Ini Pasaraya Billion tadi. So tapak-tapak sekolah, balai bomba, balai polis, klinik kesihatan, semua ini tapak-tapak dia. So pejabat cawangan majlis Perbandaran Manjung yang saya tunjuk dekat anda tadi dah siap kan. So ini kawasan-kawasan kemudahan awam yang akan dibangunkan dalam masa akan datang lah. Okey. Ini kedudukan fasa 4C. So kalau anda boleh perasan ini 4C. Ini rambak utama, ini rambak kedua. So Pasaraya Billion, Clubhouse semua dekat sini. So fasa 4C dekat sini. Okay, ini contoh fasa 4A, rumah jenis semi-D cluster yang sama macam fasa 4C sekarang. So kalau anda tengok, dia ada tanah tepi 10 kaki. Ini tanah tepi dia yang anda akan dapat sekali. Kalau rumah teres, tak ada tanah kan. Harga sekarang ni nak dapat rumah teres 200,000 pun sangat susah. Kat mana kita nak cari rumah teres yang berkeluasan 20 kali 65 pun standard pun dah susah nak dapat harga yang bawah 200,000. 230,000 ke bawah susah nak jumpa. Tapi fasa 4C ni rumah jenis semi-D cluster yang ada tanah, yang anda boleh dapat tanah 10 kaki. So dekat belakang ni kalau anda tengok dia punya so ni pintu jiran, pintu kita. So penghadang ni jalan belakang, ni belakang dia lah. Sebab dia kembang 4 kan, 2 depan 2 belakang. So dia gabung terus dengan rumah belakang. Pintu dapur dekat tepi. Pintu dapur dekat tepi. Sebelah tanah. Okay. So saya rasa itu sahaja maklumat yang saya boleh sampaikan kepada anda. Untuk maklumat lebih lanjut, untuk semakkan kelayakan, nak tengok lagi, nak saya hantar detail-detail video gambar ni, boleh je WhatsApp ataupun klik link dekat details. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.